berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Saya yakin yang wishlist ni bukan dibuat saja-saja. Wishlist perlu ditunaikan. Aku tengah fikir macam mana nak selesaikan wishlist tu tanpa Umay celuk. Kau tak nampak ke perangai dia ni ada persamaan sikit dengan Umay tu? Maksud kau, buat apa nak menggelabah kalau diri tu tak buat salah? Perempuan tu nak dari mana? Ha? Apa hubungannya dengan Zaki? Tell me, penting ke you nak tahu? Persoalan perlu dirungkai. Wishlist, Rabu dan Kamis, 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Bila dunia mula bersorak, ngauman kita terus bergema. Mara menunjuk belang. Tangkas menerkam setiap peluang. Menunjuk taring di setiap ruang. Penyokong tegar setia berjuang. Kejayaan lebih jelas dengan Unify Business DCC. Internet grade perniagaan pastikan semuanya lancar. Program Impact Biz tingkatkan perniagaan sains. Tingkatkan perniagaan anda dengan Unify Business hari ini. Lain kediaman, berbeza kemahuan. Ada yang menawan di ruang kecil. Ada yang mencurahkan momen bermakna. Ada yang tinggi, tampil elegan. Ada yang membentuk nikmat kelegaan. Ada yang mewarnai gaya-gaya hidup. Demi penuhi setiap keperluan anda. Inilah Kowe. Di sebalik hari esok, segalanya bakal berubah. 사랑해요. Cinta memerlukan pengorbanan. 改生死簿是一个很大的罪。 Nasib, ia adalah pilihan berbanding peluang. Masa merubah segalanya. Kita boleh stop benda ni. Stream saat-saat yang mengubah segalanya. Bila-bila masa, apa jua cara. Aku lapar ni. Kiranya ingin emas sepangkal lengan, kita jual bedak sejuk. Sales tak berhenti masuk sejak tadi. Dad akan mula korek segala perkara negatif pasal dia orang tu. It's good to be close to your enemy. I nak berkawan dengan okey. Tapi Pak, dia punya sales dah turun. Kau yang penyebab menyiapkan resepi badak macam itu. Belum ada lagi setanding dengan I dalam industri ini. Jutawan Express musim kedua mulai 17 Julai 9 malam di Astro Ceria Prima dan Astro Go. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam rancangan berbicara tentang bidadari. Masya Allah. Jadi tadi segmen sebelum ni kita dah cerita sedikit pengalaman Kak Ayu dan sedikit tips-tips yang Ustazah berikan kepada kita. Tapi kali ni kita nak kupas lagi. Dan ini sedihnya ini adalah segmen terakhir kita. Jadi kita masih lagi akan mengupas buku 365 tips didik anak remaja gaya Rasulullah. Kita masih lagi bersama Ustaz